Seorang pemuda yang membunuh dan membakar kekasihnya yang hamil di kebun kelapa sawit di Sungai Besar, Sabak Bernam 3 tahun lalu, terlepas hukuman gantung apabila Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Khamis menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Panel 3 hakim yang diketuai Hakim Datuk Azman Abdullah memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan Muhammad Fakhrul Aiman Sajali, 23 tahun, untuk mengetepikan hukuman gantung yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kelang sebelum ini. Semasa membacakan keputusan sebulat suara, Azman berkata mahkamah mengambil kira usia muda perayu ketika kejadian, iaitu 20 tahun. Selain itu, beliau berkata, wujud pilihan hukuman di bawah Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Di bawah pindaan undang-undang baharu, mahkamah mempunyai budi bicara sama ada mengekalkan hukuman gantung sampai mati atau menggantikannya dengan penjara antara 30 hingga 40 tahun. Bagi pesalah lelaki berusia bawah 50 tahun yang tidak dijatuhi hukuman mati, mahkamah boleh mengenakan hukuman 12 sebatan.